Korang tahu tak, sebenarnya ada 18 suku kaum orang asli dekat Malaysia. Semua ni ada budaya dia yang unik. Nak kenal dengan lebih dekat, jom ke Karnival Usahawan Orang Asli 2025 yang akan berlangsung daripada 27 sampai 29 Jun ni dekat Dataran Pahlawan Mega Mall Melaka. Korang boleh datang daripada jam 10 pagi sampai 10 malam. Masuk percuma je, man. Dan untuk pengetahuan korang semua, kali ni Melaka yang jadi tuan rumah. So kita bawakan sekali suku kaum Temuan. Ya, ini orang asli yang paling ramai yang ada dekat Melaka dengan Negeri Sembilan. Ada macam-macam hasil kraft tangan, makanan tradisi, produk-produk dan juga hasil hutan dari pelbagai etnik orang asli dan juga suku kaum. Dari kraft tangan anyaman, akar kayu, rempah ratus sampailah kat produk-produk yang moden pun ada. Semua ni hasil tangan, air tangan dan usaha komuniti orang asli ni sendiri. Jangan lepaskan peluang ni, jom sokong mereka semua ni. Rasai sendiri keunikan warisan asli Malaysia dekat Karnival Usahawan Orang Asli 2025. Orang Melaka, jom jumpa saya di Dataran Pahlawan benda Karnival Usahawan Orang Asli. Jom datang ramai-ramai.